Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang ini saya berada di bilik asrama di Mahat Tahfiz Darul Hikmah di Baling, Kedah Darul Aman. Insya-Allah tak berapa hari lagi insya-Allah tempat yang saya berada sekarang ni yang kosong ni akan dipenuhi, akan diisi oleh anak-anak kita yang akan memasuki Mahat Tahfiz Darul Hikmah kita. Tapi kosong lah, tak ada kerusi, ada dua je, katil tak ada, tilam tak ada, bantal tak ada, meja, kursi, almari tak adalah, tak ada apa, kosong lagi, kosong. Tapi anak-anak kita insya-Allah tetap akan hadir juga kat sini dengan izin Allah SWT. Kenapa? Kerana anak-anak kita nak isi hati dia, isi hidup dia, diri dia dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya nak mengajak ibu-ibu, ayah-ayah, takkanlah kita nak sambut anak-anak kita yang nak sungguh nak belajar Quran ni dengan kosong macam ni. Marilah ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita menyediakan kelengkapan untuk anak-anak kita memulakan pengajian dekat Mahat Tahfiz Darul Hikmah ni. Moga-moga hari-hari yang anak-anak kita berada kat sini, hari-hari mereka mengisi hidup dengan Al-Quran, mengalir saham pada kita semua insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin.